Ini berkaitan hati. Hati yang tak ada dengki dan dendam, dan sifat yang tidak pernah menyakitkan orang lain ataupun menipu orang lain. Yang ini penting. Lebih penting daripada timbunan gunung amalan-amalan sunat. 1000 kali lebih penting. Akhlak yang baik, hati yang bersih itu lebih penting daripada timbunan amal soleh yang sunat yang lain dilakukan, yang dikejar oleh kita. Sebab itu ada orang bila dia mempunyai hati yang keras, hati yang gelap, zalim, walaupun dia menzalimi binatang, dalam masa yang sama dia adalah orang di kalangan ahli ibadah. Kita mendengar bahawa Nabi kata dia adalah ahli neraka. Dan kita juga boleh melihat dalam satu hadis lagi, peringatan ni supaya saya dan kita semua pakai ingat, kita tak buat apa yang Nabi larang ni. Satu wanita yang mulutnya sering menyakitkan jiran-jiran yang lain, sedangkan dia seorang yang banyak beribadah, dia di kalangan ahli neraka.